Rebung. Sebab semalam hujan, ada rebung. Besar wow, rebung dia. Rebung gergasi ke ni? Nak buat masak lemak ni, banyaknya. Ni miang rebung. Bukan miang keladi ni. Ya Allah, dia punya miang ni, kau jangan main-main ya. Ini miang rebung. Orang nak santai-santai pakai ni. Tapi ada miang satu badan ni. Nampak tu halus-halus. Serem. Ni rebung kita dah potong-potong. Tapi belum bersihkan lagi. Nampak tu dia ada lagi. Kita kena bersihkan. Rebus ya mak ya? Ya. Kita bilas dia. Dah basuh. Dah rebus, kita bilas. Santan terus masuk je. Ceplung je. Masuk bawang. Masuk ikan bilis. Itu saja. Tunggu dia masak. Dah masak rebung, kita kenalah pair dengan sambal belacan. Kita tumbuk belacan. Kita tumbuk cili dulu. Sudah masak dah ni. Alamak, dah nampak lah. Dia dah lembut dah. Dah masak dah. Kecap je.